Okey, sekarang dah pukul 9.15 pagi. Kita baru nak keluar daripada distribution center. Hari ni tak banyak barang dah. Saya pilih tadi pun baru dapat 27 barang apa tu, biasa dengan sembunyi. Memang tak banyak sebab apa, cuti banyak apa tu, lori driver lori cuti apa semua. Jadi tak banyak ni lah, barang tak banyak sampai, barang terkumpul. Mungkin esok kalau tengah hari ni sampai okey lah, esok ada barang. Kalau esok baru sampai tengah hari tu lambat jugalah. Esok memang tak banyak barang jugalah. Tak tahulah, kena nak pagi esok nak kena confirm dulu ada barang ke tak. Kalau tak, jalan lah esok cuti lah. Kalau tak tak banyak barang, kena tanya dulu banyak barang ke tak. Kalau tak cuti. Kalau setakat nak bawa 20 tak berbaloi lah. Ni hari ni 27. Tu pun tak tahu lah dapat boleh habis ke. Kalau dapat 25 okey. Kalau banyak ni kalau setakat 20 balik modal dah. Pada modal orang kata Kelantan cakap pada modal cok. Sekarang 26 darjah Celsius dah. Hari geduknya. Okey lah, kita nak OFD dulu. Mana-mana yang dapat ni. Okey, kita sampai di Tunas. Hantar satu parcel ni, siapa punya ni, Nuno Satira. Siapa ni? Okey, apa tu, kita terus ke mana ni? Satu lagi, mana tadi? UiTM ada satu je. UiTM Kingfisher Sulaiman tak ada. Apa tu di Kuala Mengatap pun tak ada. Rasa itu staff pos dah ambil. Banyak dia ambil sebab dia jaga depan tadi tu, dia play barang banyak yang dia ambil. Jadi tak ada dah barang, tak banyak dah barang saya tak hantar sana. Kalau dia dah ambil, tak apalah. Kingfisher Sulaiman tu terus ke UiTM. Lepas tu ada satu ILP, Sekolah Indon IKM. Lepas tu terus ke Sabah Port tak ada hari ni, Karambunai pun tak ada. Tu terus ke Simen ke, Petron. Ada Petron satu. Simen tu tak tahu ada ke tak. Awalnya rasa COD. Apalah, kita pergi je dan nanti kita cari info dia. Okey, dah pukul apa sana ni, 9.34 dah. Okey, clear je jalan hari ni. Ramai masa beraya ni. Senang je mengantar hari ni. Hari ni mungkin balik awal ni, kejap je habis. Tak banyak, tak sampai 30. Okey, kita sampai di apa tu, untuk tuan di jalan apa tu,
bypass Rampayan ni, kampung Rampayan ni. Nak pergi ke Jalan UMS. Jalan sini dah teruk dah gitu dah. Apa tu di data semua kan, dah lama-lama rosak. Sebab sini jalan kalau ni selalu banjir ni, air melimpah daripada sini ni. Selalu air juga melimpah. Okey, kita naik U-turn, flyover U-turn dekat ni Rampayan ni, jalan Tuaran Bypass. Bukan Tuaran Bypass ni, ini jalan UMS. Kalau masuk dekat Google tu dia jalan OMS. UMS ni sebut AMS. Turn right into Jalan AMS. Jalan AMS. Apa tu? Mula saya tak perasan apa tu. Oh, UMS tu disebut AMS sebab dia tulis terus dengan dalam register tu dia tulis UMS je. Lepas tu dia tulis U.M.S. UMS. Ni tu dia AMS. UMS tu dia AMS. Okay. Ada hantar satu. Ini pun ada kebangunan menara ilmu ni, masa and logistik. Saya sesak lama ni satu. Budak UiTM cuti ni. Tak apalah. Dia terus keluar portion dia, amaran. Kita nak masuk ke apa tu, UiTM mana masuk kiri. Ush. Hai bang, raya ke? Oh, hujan lebat mana dekat air sini. Oh, dan tempat parking masih jauh kan ni. Semua suka-suka pun tak ada ke ni. UiTM Lokup. Lokup Permai pun tak ada. Oh yo. Yo ni kalau budak sekolah tak ni. Dulu lepak-lepak dalam apa security. Oh, sunyinya. Dia pun cuti cuti seminggu saja. Ada budak ni. Hari ni dah meniaga ke nasi kerabu? Kalau ada nasi kerabu, tak juga ni. Nasi kerabu. Oh ya, Bonggola. Masuk sini kata kita keluar ikut belakang sana. Ikut Kolej Manukan. Zon. Nak dengar ini boring. Kadang-kadang nak dengar betul duduk, lebih suka duduk sunyi, tak payah bosan apa-apa. Tapi kadang-kadang nak dengar ni. Tapi itulah, ikut time rasa serabut apa semua, malah dengar. Lebih baik dengar deruan angin, bunyi enjin, bunyi kereta. Kadang-kadang bila duduk lepak-lepak tepi pantai ke apa ke, suka dengar bunyi ombak, bunyi apa tu, burung-burung ke. Itu dah relax. So ada healing sikit, tenang. Okey, kita dah sampai ke Menara Ilmu. Tak ada budak kita parking je tempat ni. Masuk makan. Ya. Oh no. Gelap sini. Okey, kita keluar daripada ATM ni. Ada dah. Kita ke ARP, lepas tu ke Sekolah Indonesia, kemudian kita ke AKM. Lepas tu ada satu di Taman Sepanggar.
Kemudian kita ke ada satu Petronas. Petronas apa ni? Petronas LPG. Petronas LPG. Lepas tu ke Petron. Katanya Petron dah bayar tadi. Macam dah bayar tadi Petron tadi. Terus ke Simen. Macam ada dua yang dah bayar tadi. Mana satu mana? Yang di AKM tu COD juga. Dia kata hantar je. Anda masuk ke dalam dekat quarters dia. Okey, beres. Apalah. Oh, ikut jalan belakang ni. Oh, ya. Teruk dia ujung padang tu. Rumput paras peha sampai paras pinggang dah. Dia ni tak aktif apa tu kat sini. Memang kat sini tak aktif apa tu? Sukanlah sini. Dia punya ni tak tahulah. Lebih kepada akademik je. Okey bah. Tak nampak ke tangan aku ni? Stop. Gerakan gesture ni kalau kat dalam gini gelap tak nampak. Berbayang. Saya nak kena beli remote satu. Senang sikit. Macam saya punya SD Cam tu C300 tu saya ada remote. Tengah ni tak payah kita nak duduk tangan gini. Ini nak tekan-tekan nak kena gesture kadang-kadang dia tak baca. Tu is tak baca juga. Suhu dah naik 30 darjah. Nampak cuaca okey lah sikit lah. Lane departure. Laju. Pak Lokok tak ada. Malas nak ni kita ikut dia. Tapi nak ikut dia pun boleh. Ikut laluan tu je. Kita ikut laluan apa Lokok ni. Sebab malam masuk kampung sana tu. Dia dah pun depan UiTM tu. Leceh sikit banyak kereta sana. Sebab banyak budak sana. Leceh sini lah. Tak serap dengan dia orang. Cuma jalan ni lah. Kalau hujan-hujan ni rosak. Berlubang-lubang. Itu time-time dekat dengan Kongo dia orang baiki. Berlubang balik senyap lah. Tak ada nak bagi baiki lah. Dah kebun jalan sana dah siap. Jadi tak baiki dah lah. Itu depan sana tak siap lagi jambatan. Okey.